Hari ini kita akan belajar tentang karangan pendek. Marilah kita mulakan. Selamat belajar. Kita lihat format karangan pendek. Karangan terdapat pada kertas 2, bahagian A dan wajib dijawab. 10 markah diperuntukkan untuk menjawab soalan karangan pendek ini. Cadangan masa untuk menjawab soalan ini ialah 15 minit sahaja. Jumlah patah perkataan yang diperlukan untuk karangan pendek ialah antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Kita lihat petua menulis karangan pendek pula. Tulis pendahuluan dan penutup yang ringkas. Cukup sekadar satu ayat sahaja untuk karangan pendek. Wajib menggunakan semua kata kunci atau maklumat yang diberikan dalam soalan. Sekiranya murid tidak berbuat demikian, markah akan ditolak. Tulis dalam satu perenggan sahaja yang terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Kita lihat contoh karangan pendek. Tugas murid ialah tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan berdasarkan maklumat yang disediakan. Kita baca tajuk karangan yang diberikan, Aku Sehelai Bendera. Teliti semua maklumat yang diberikan. Kembangkan semua frasa yang diberikan untuk membentuk ayat lengkap. Kita mulakan dengan membuat pendahuluan. Kita boleh menggunakan tajuk karangan, Aku Sehelai Bendera, untuk dijadikan pendahuluan. Aku sehelai bendera. Aku diberi nama Jalur Gemilang. Kita masuk isi yang pertama. Selepas siap dihasilkan, aku dihantar ke sebuah kedai alat tulis. Aku dipamerkan di hadapan kedai tersebut. Kita masuk isi yang kedua. Pada suatu hari, aku dibeli oleh seorang pemuda. Aku dibawa pulang dan digantung di hadapan rumahnya bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan. Tuanku mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Kita sambung isi yang ketiga. Aku berasa bangga kerana menjadi perhatian orang ramai yang lalu lalang. Kita sambung isi yang keempat. Aku dilipat dan disimpan dengan baik selepas digunakan. Kini, aku masih berkibar megah menjelang bulan kemerdekaan. Kita teruskan dengan perenggan penutup pula. Aku amat gembira kerana dapat terus berbakti kepadanya. Itu saja, selesailah tugasan kita. Kirakan jumlah patah perkataan dan tulis di bawah sudut kanan karangan. Kita jumpa lagi.